Sini saya sambung cerita pakaian hari itu. Saya pergi key purchase invoice. Semasa beli stok bagi pakaian mengikut saiz dan color masing-masing. Example 10 quantity, cost RM5. Save. Okey, lepas ya, pergi stock card. Tekan inquiry, kamu akan nampak balance quantity pakaian. Okey, jika ada jual, kita boleh pergi buka invoice. So, example, satu helai. Okey, lepas ya, kita tengok balik stock card. Kamu akan nampak stok sudah tolak automatically. Dari 10 jadi 9 keping. Sini ada tunjuk dia punya proses.